Try tuang tuang. First casting untuk Batu Ladong Single Channel. Okay, pada tarikh 18 hari bulan 2. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Single Hook Channel. Hampa ITU Passing Strike ITU Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera guys. Selamat datang ke Single Hook Channel. Right. Okay guys, so untuk kali ni Single Hook nak buat batu ladong bersiul. So seperti mana aku ada bagi tahu dalam video sebelum ni, untuk buat batu ladong bersiul brand Single Hook ni adalah salah satu aku punya planning lah dalam tahun ni. So untuk hari ni aku akan buat batu ladong daripada A sampai Z, dan aku akan tunjuklah cara-caranya dan juga bahan-bahan atau alat-alatan yang kita perlukan. Okay, let's go guys. Okay guys, untuk alatan-alatan atau yang barang-barang yang aku perlukan untuk buat batu ladong bersiul ni. So yang pertama sekali ni untuk dulang, untuk aku buat alas. Kemudian aku ada periuk, ni yang baru lah, aku ni semua baru beli ni. Okay, periuk. Kemudian yang ini aku ada timah dalam bentuk bar ni atau jongkong macam ni. Yang ini aku beli 5 kilo. 5 batang ni total ada 5 kilo. So kemudian yang paling penting yang inilah aku punya molding. Molding ni ada logo Single Hook dan juga huruf pertama untuk Single Hook lah, S dengan H. Dan juga belah sini dia ada numbering lah, berat. Yang belah sini 125 gram dan juga yang belah kanan ni 135 gram. Dan batu ladong bersiul ni dia datang dengan lubang lah. Okay, so lubang ni nanti aku akan tutup dengan batang besi ni. So yang seterusnya eye sinker. So eye sinker ni untuk dia punya kita masukkan kita punya swivel lah. Kemudian kita ada pemberat. So pemberat ni aku akan timbang lah selepas aku buat batu ladong nanti. Kemudian aku ada lighter. So lighter ni untuk aku panaskan batu ladong ni, molding ni agar dia tidak melekat nanti masa aku nak mold. Kemudian aku ada pengikir ataupun needle file set. Sekiranya aku nak perlukan untuk buang dia punya side-side dia yang kasar. Kemudian yang ini untuk aku kacau dan buang dia punya, kita panggil kerak-kerak dia nanti. Pliers untuk potong, dan juga yang untuk potong yang kedua yang paling kecil. Kemudian last sekali adalah yang paling penting, face mask ni untuk kita tak nak bagi asap tu kita hirup, dia berbahaya. Dan yang seterusnya adalah glove. Okay guys, tanpa buang masa, let's go. Okay, so guys, aku dah nak masak. Kita punya timah. Yang timah tadi ni kawan aku belakang ni, William, pusing William. So ni kawan aku William. Sama sekali dia tolong aku untuk patah-patahkan tadi. Yang paling utama sekali spray mata guys. Risau nanti kalau kita panaskan nanti dia akan terpercik kat mata kita. So tanpa buang masa, kita dah letak timah kita ni. Yang ni 1 kilo. So kita letak 2 kilo So kita letak dan kita terus buka api. Okay, so kita akan panaskan dia sampai dia cair. Kita tengok dulu macam berapa lama dia akan ambil masa. So nanti dah cair nanti aku akan continue balik. Okay William. Okay guys, so ni William ni kawan kerja aku. Ni pula projek. Yes, right. So sekarang ni aku punya timah ni yang tengah masak ni, tu dah hampir-hampir nak cair dah tu. Lebih kurang dalam 5 minit kak. Dengan kekuatan api yang agak besar. Tapi kuali ni kalau nak beli, korang kena beli yang tebal punya kuali. Sebab kawan aku dia cakap kalau beli kuali yang ni dia akan boleh bocor Okay. So nanti kita tengok lagi next step. Okay guys, so ni adalah progress setelah lebih kurang 10 minit So korang boleh nampak timah tu dah mula mencair Okay, tapi berhati-hati, sentiasa pakai Google, sarung tangan dan juga face mask ataupun ni untuk mengelakkan dari kita menghidu dia punya asap-asap tu. Tu asap tu bahaya tu. Oh no. Ada chemical. Okay. Okay guys, so kita dah nampak dia hampir lebur semua yang 3 kilo tadi. So saya nak bersihkan dulu jap dia punya atas-atas tu. Hati-hati dia matikan risau efek kat kamera panas tu. So macam ni, ni dia punya kira macam sedak-sedak dia lah kan. Saya pun tak tahu lah ni sebab ni first time cuba ni. Belajar-belajar ke.
okey. Okey. Ni dia punya sedap-sedap dia. Kita biarkan dia tepi dulu. Okey. So sekarang ni kita dah nampak kita punya timah dah cair. Okey. Okey guys, dengan pertolongan kawan aku tadi, aku check. Kalau angkat macam ni, 3 kilo timah ni berat. So kita akan banyak buat kesilapan lah. So kita pakai sudip yang telah dibelokkan sikit dulu supaya dia boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try. Okay. Oh no! Alamak. Mari. Sekejap, stop, sekejap. Okay guys, sorry tadi ada masalah teknikal. So inilah hasil pertama, tapi tidak menjadi, tak cukup sifat lagi. So dia ada masalah sikit ni satu. Ni tadi yang nombor 2, dia tak cukup sifat. Dia tak cukup habis. So aku akan buat yang kali kedua pula. Okay William, start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, dia terkeras lah. Saya tak masuk habis dia tak boleh masuk habis lah. Tak jadi lah. Rasa tak cukup ni lah. Cukup apa? Tak cukup cahaya. Okay guys, so ni dah kali ke 25 percubaan. Percubaan ke 25. Aku dengan William ni balai aku punya ni staff juga, kawan-kawan kerja. Dia tadi check. Okay, so sekarang ni kita orang berempat ni tengah membas pulas membuat aku punya molding ni, belum berjaya lagi. So tak apa, kita cuba daripada kesilapan. Kita cuba lagi. Okay William. Okay guys, setelah beberapa kali buat, so akhirnya aku dapat jadikan satu batu ladung ni batu ladung yang agak hampir sempurna lah. Okay, dia ada lubang di situ tu. Dia ada lubang dan ada juga huruf single hook dan juga lambang single hook. Tapi ni belum final lagi lah. Okay, right, so kesilapan tadi adalah sebab aku pakai senduk. So bila pakai senduk, dia punya suhu tu dah cepat sejuk. So memang dia akan jadi keras, jadi tak cukup sifat. Okay, so yang ini aku cuba pakai yang macam ni pula. Okay, itu tak jadi. Okay, yang ni insyaAllah jadi. Alright, sekejap William, stop. Okay guys, so ni aku nak buka. So inilah hasil dia. Alamak, tak jadi lagi. Okay, tak apa, aku cuba lagi sekejap. Okay guys, alhamdulillah setelah berapa kali aku buat, aku rasa ni kali yang 35 kot, 36. So aku buat, alhamdulillah lah. Ada yang dah menjadi So itulah. Pertama kali aku cakap pertama kali baru nak buat batu ladung. Memang susah lah cerita dia nak buat batu ladung ni, bukan senang punya. Okay, so tadi daripada 3 kilo aku buat tadi, yang berjaya dapat yang cantik berapa biji saja? 1 3 5 berapa ni? 4 5 saja yang dapat ni 6 saja yang kira macam orang cakap sempurna lah. Dia punya rupa dia, dia punya bentuk dia ni dah cantik dah ni. Dia punya rupa dia apa semua dah cantik dah. Okay, ni yang tengah casting tadi. So aku beli 3 kilo timah tu, rupanya dia banyak dia punya sedak-sedak dan dia punya apa tu, kerak-kerak dia yang bukan timah lah orang cakap. Okay, so ni aku nak perbaiki jap, aku nak finishing dia, lepas tu aku akan tunjukkan dia punya rupa dia guys.
So ni rupa final dia So final dia ada lubang dan ada sepatutnya ada nombor lah, nombor tapi dia sama-sama. Ni kira S dengan H, huruf S dengan H. Nampak? Tak nampak Kemudian dekat belah sini dia ada tulis 135. Okay, tapi bila aku timbang dia akan jadi kurang lah daripada 135. Sorry, yang ni 125. Ni 125. Dia jadi 122. Dia kurang 3 gram disebabkan dia punya lubang bersiul tu lah. Okay, dan ini pula 135. Okay, dia akan jadi 133. Okay, and bila aku cuba buat testing untuk tiup aku try tiup. Dia akan jadi bunyi. Okay, jap aku tunjuk depan. Okay guys, ni batu ladung aku tadi yang aku baru buat first batch single hook. So ni aku try tiup So bila dibaling dia akan bunyi bersiul. Okay, right. So yang ni pula tadi 125. Dah, kepala dah pening dah. Dah tiup bersiul, kepala dah pening. Aduh, okay guys. So macam tu lah proses untuk buat batu ladung Ni akan senang, rupanya susah. Macam-macam halangan rupanya nak buat batu bersiul ni. So tadi tu aku baru buat untuk 2 kilo saja. So aku ada lagi 2 kilo ni. Campur lagi yang ni, bekok ni dah kira ada 3 kilo lagi lah. Yang tadi baru 2 kilo. Yang baru 2 kilo tu aku dah dapat. Okey, yang 2 kilo tadi aku dah dapat lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni tak cukup sifat. Ini bawah dia ada bunjut macam ni pula. So ni aku akan simpan lah untuk kenangan aku kekal abadi. Cewa. Okey. Alright guys. So aku nak ucapkan terima kasih kepada Pocek, aku punya kawan kerja. Dia pun tolong aku. Yang tengah duduk santai tu, santai kawan. Ni William So William dia tolong aku kat tadi. So yang seorang lagi Abang Lai dia dah rehat dah. So kita berempat sepulas. Aku dah belajar, rasanya banyak kali dah belajar tengok kat YouTube apa semua kan. Dan itulah bila buat sendiri tu kita baru faham feeling untuk buat batu ladung tu memang susah. So aku respect lah siapa yang penjual batu ladung ataupun buat batu ladung tu. Aku respect korang, memang korang buat tu memang cantik. Macam aku buat ni, dia punya, aku nampak lah dia punya tak berapa cantik tu. Dari segi dia punya surface dia tu ada macam orang panggil betina tindan, ataupun macam tak cukup, dia dah sejuk. Lepas tu aku tuang lagi. So maknanya aku faham yang aku punya timah tu tak cukup panas. So maknanya mungkin aku kena beli kuali ataupun periuk yang lagi kecil. Sebab aku dah tengok hari tu dia pakai tin susu, tin yang kecil-kecil tu. So mungkin aku akan cuba method lain lah selepas ni. Okay guys, so insyaAllah bila batu ladung ni dah official, then aku akan buat satu video khas lah untuk jual batu ladung ni. Okay guys, so sehingga jumpa lagi dalam Single Channel. Okay, bye bye. See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.